Pernah tak rasa macam nak sangat mulakan YouTube channel tapi, nak mula dari mana pun tak tahu? Hari ni kita akan bongkar satu rangka kerja yang memang dah terbukti power dari Ali Abdal, seorang YouTuber yang sangat berjaya tentang cara nak bina channel dari kosong. Jadi bersedia sebab panduan ni mungkin akan ubah terus cara korang pandang YouTube. Cuba fikir sekejap. Dengan macam-macam nasihat kat luar sana, soalan ni je dah cukup untuk buat kita jadi beku. Terlalu banyak berfikir sampai tak buat apa-apa. Tapi jangan risau, rangka kerja yang kita nak bincangkan ni memang direka khas untuk pecahkan kebuntuan tu. Wow, jadi jutawan, satu kenyataan yang sangat berani kan? Tapi itulah sebenarnya kuasa rangka kerja ni. Ini bukan janji-janji kosong tau. Ini adalah satu pelan tindakan yang jelas untuk bina sebuah channel YouTube yang bukan je meletup dari segi nombor, tapi betul-betul bagi impact. Okey, jom kita bedah siasat rangka tindakan YouTuber separuh masa ni. Sebenarnya, ia dibahagikan kepada 3 level yang simple gila dan ia akan jadi macam kompas korang dalam perjalanan YouTube yang penuh cabaran ni. Ini dia 3 level tu. Nampak mudah kan? Pertama, mulakan sahaja. Kedua, jadi cukup baik. Dan ketiga, jadi bijak. Setiap level ni sebenarnya adalah batu loncatan yang akan bawa korang dari seorang amateur yang mungkin ragu-ragu kepada seorang pencipta kandungan yang bijak dan strategi. Inilah roadmap korang. Sekarang, jom kita fokus kat level pertama. Dan ini yang paling kritikal sekali. Sebab halangan terbesar untuk 99% orang bukanlah sebab tak ada idea atau tak ada kamera mahal. Bukan. Halangan terbesar dia adalah untuk mula. Ya, korang tak salah baca tu. Lupakan pasal nak jadi viral. Lupakan pasal nak buat video yang sempurna. Matlamat korang sekarang cuma hasilkan 3 video. Itu je. Langkah kecil ni sengaja direka untuk shut down suara dalam kepala kita yang asyik overthinking tu. Analogi ni menarik kan? Cuba bayangkan ia macam 3 first date. Tak ada tekanan nak terus kahwin. Korang cuma nak tengok, ada vibe tak? Korang seronok tak buat video ni? Proses ni bagi korang tenaga atau buat korang rasa penat? Itu je soalan yang penting sekarang. Okey, lepas dah siap 3 video pertama tu, korang akan sampai kat satu persimpangan. Nak teruskan secara santai macam hobi hujung minggu? Boleh. Ataupun korang nak jadi serius? Kalau korang pilih untuk serius, ini maksudnya ada satu komitmen yang jelas. Sekurang-kurangnya, 1 video setiap minggu. Baiklah, kalau korang dah sedia nak serius, selamat datang ke level 2. Kat sini, kita akan tukar gear. Dah bukan lagi pasal mulakan sahaja, sekarang kita masuk fasa berlatih dengan tujuan. Fasa ni, semuanya pasal membina kemahiran. Matlamat untuk fasa ni pun sangat spesifik. 7 video. Cuba anggap 7 video ni macam sesi workout korang kat gym. Setiap satu video yang korang hasilkan adalah satu sesi latihan untuk asah otot-otot kreatif korang dalam seni pembuatan video yang sebenar. Dan senarai ni tunjuk dengan jelas kenapa latihan tu penting sangat. Nak jadi YouTuber yang hebat ni memerlukan macam-macam skill tau. Bukan setakat petah bercakap depan kamera, kena pandai bercerita, menyunting, faham psikologi tajuk dan thumbnail, sampailah kena pandai baca data analitik. Level 2 inilah masanya untuk bina asas yang kukuh dalam semua benda ni. Sampailah kita kat soalan keramat ni. Apa niche saya? Soalan ni lah yang dah buat ramai gila kreator baru jadi lumpuh. Diorang percaya yang diorang kena ada jawapan yang sempurna untuk soalan ni sebelum boleh maju ke depan. Dan inilah jawapan yang akan bebaskan korang. Pada peringkat 2 ni, lupakan dulu pasal niche. Fokus korang cuma satu. Jadi lebih baik dalam membuat video. Nak cakap pasal buku kegemaran korang? Boleh. Gadget baru? Jalan. Hobi korang? Lagilah boleh. Asah kemahiran dulu. Niche tu akan datang kemudian. Percayalah. Okey, lepas dah hasilkan 10 video pertama dan dah bina asas kemahiran, korang bukan lagi seorang beginner. Selamat datang ke level 3. Di sinilah korang mula pakai topi seorang ahli strategi dan juga seorang usahawan. Ini adalah anjakan pemikiran yang paling penting. Untuk bina satu channel yang berjaya dan bertahan lama, korang kena berhenti tengok ia sebagai hobi semata-mata dan mula uruskan ia macam sebuah perniagaan yang serius. Jadi, macam mana nak menang dalam permainan YouTube ni? Senang je. Korang cuma kena faham 3 benda yang algoritma ni kisah sangat. Pertama, orang klik tak video korang. Kedua, lepas klik, orang terus menonton tak. Dan ketiga, lepas dah tonton, orang rasa puas hati tak. Kalau korang kuasai 3 benda ni, korang memang dah berada di landasan yang betul.
Bila korang dah faham rules of the game ni, barulah kita boleh mula fikir pasal strategi. Dalam lautan kandungan yang sangat luas kat YouTube ni, macam mana korang nak menonjol? Kat sinilah akhirnya konsep niche tu memainkan peranan dia yang sebenar. Jadi, apa sebenarnya niche ni? Ia bukan sekadar topik, ia adalah gabungan siapa audiens korang dan bagaimana korang bantu mereka. Contoh niche yang sangat spesifik dan power, membantu pelajar perubatan di Malaysia untuk cemerlang dalam peperiksaan. Analogi ni memang padu. Korang takkan buka restoran tanpa kaji pesaing dulu, kan? Macam tu jugalah dengan YouTube. Kaji market korang. Siapa pemain utama dalam bidang yang korang minat? Apa kekuatan diorang? Dan yang paling penting, kat mana ada ruang untuk korang menyinar? Dan inilah rahsia dia. Korang tak perlu jadi yang terbaik untuk menonjol. Korang cuma perlu jadi berbeza. Mungkin korang boleh tawarkan perspektif yang unik, penceritaan yang lebih memukau, penyelidikan yang lagi mendalam, ataupun gaya penyuntingan yang segar. Cari X factor korang. Kita dah kupas keseluruhan rangka kerja ni, dari langkah pertama sampailah ke strategi yang canggih. Tapi, ilmu kalau tak diamalkan, memang sia-sia. Jadi, soalan terakhir untuk korang. Apakah satu video yang akan korang hasilkan minggu ni untuk mulakan sahaja?